Nak tanya cikgu, kalau dapat tawaran kursus TVET, nak tunggu UPU boleh ke? Sebab dia kata bermula 13 hari bulan dan tak beritahu bila akhir penerimaan. Yang ini berkaitan dengan adik-adik kita yang mohon program-program ataupun untuk nak sambung belajar di UPU dan juga UP_TVET. So, saya akan terangkan macam mana untuk anda pastikan anda memilih program yang betul-betul anda minat dan jangan tersilap untuk anda pilih. Sekiranya anda buat kesilapan, anda dah tak boleh buat apa-apa sebab anda dah setuju terima. So, save video ini, kongsikan video ini dan berikan komen anda yang mungkin yang dah ada pengalaman sebelum ini. Bantu saya untuk berikan jawapan juga kepada yang bertanya soalan ini dan juga kepada mereka yang melihat video ini. Okay, kepada anda yang memohon program-program yang di UPU dan UP_TVET, basically anda boleh menunggu result UPU. Untuk maklumat anda, besok 16 Jun pada pukul 12.30 hari akan adalah keluarnya result UPU, dan sekiranya anda dah dapat tawaran dekat UP_TVET, UP_TVET bermula 11 hingga 20 Jun adalah tarikh untuk anda terima tawaran di institusi TVET. 13 sehingga 22 Jun. 13 sehingga 22 Jun adalah masa untuk anda menerima ataupun setuju terima program-program dekat UP_TVET. Manakala untuk UPU bermula esok dan sehingga 25 Jun tak silap saya adalah untuk anda menerima ataupun setuju terima program-program yang ditawarkan di UPU. So, anda boleh decide mana yang anda nak pergi. Kalau anda dah dapat dekat UP_TVET, katakan anda nak tunggu keputusan UPU esok, tunggu dulu. Dan apabila esok anda dapat keputusan UPU, anda buat keputusan program mana yang anda nak untuk anda sambung belajar.